Ya, beruh gigi. Nah, dalam bahasa surat dia panggil bersugi. Nah, bahasa kampung kita panggil berus gigi. Maka beruh gigi itu kita maklum dalam agama tu tak kira dengan alat sesuatu yang boleh menanggalkan sesuatu yang mencemarkan gigi. Sama ada dengan beruh kita maklum tu ataupun dengan apa saja bilah. Bilah gapo saja kita ambil mangannya kau gapo yang ada jenis bulu-bulu yang kita katak-katak jadi dah. Sutrik kain pucuk kain jadi juga. Sutrik tak ada arah alat dak. Kain-kain hak kasak-kasak sikit ke pun jadi juga. Tu dia. Cumanya alat yang paling afdal kayu hak maklum tu lah orang dua klik Mekah tu dia pakai kayu arak, kayu suki. Hak tu hak paling afdal di segi alat nak buat beruh. Nah, tetapi hak kita buat beruh kebanyakan dengan alat hak duk beli tu lah ni alat dia membuat jual ada setiap macam-macam, ada mahal murah dah. Kita guna hak tu tak ni tu. Tak kala tu hasil beruh gigi tu dengan apa saja. Kemudian tak kala tu pasti ada ubat pula dah lah ni ubat gigi. Bubuh ubat gigi tu macam mana tu? Situ dia panggil masalah pada umumnya asalnya dia tak ada hajat kepada masuk ubat tu. Tapi kalau kita masuk juga tu dia panggil tak ada apa. Masalah kata bukan haram ke apa tak. Cuma ada setengah-setengah dia kata makruh pun ada. Jadi kalau untuk nak mengelak lebih molek juga tu saja. Balik batal tu tak sama sekali. Sekalipun kita beruh tu berasalah sejuk kita tekak bukan? Berasa sejuk kita tekak tu. Hak tu dia panggil asar. Dia tak panggil ain. Dia panggil asar. Supaya dia serung ubat serung tu. Ada ke bahasa ketak-ketak hidung dan sebagainya. Nak ambil ubat sok. Tu. Segar bahasa lega kalau ada ketak hidung. Gapo hak dia masuk tu? Kita serung angin tu pada apa dia asap serah-serah sejuk dia tu masuk. Tu panggil dia tangan makruh supaya cium bau-bau dah. Cium bau-bau tu makruh. Ni betul serang masuk batal tak pasal bukan asap. Malaikat kita serang poh masuk jiring. Tu tak boleh bermolek dia lubang luar kita serang dia poh masuk dia. Tu batal buku masuk jiring, getah dia duk gulung dalam dan sebagainya lah. Supaya tu juga ada kata ubat lelah. Ada juga sebahasa ubat lelah pecek dan tekak. Ada juga tu. Tu dia ada jirim dia tu. Jirim ada nak tahu kita sembuh di tapak tangan. Dia tu air. Tapi boleh kerana dia sejuk kuat angin tu dia tu, mata kering. Dia ada jirim tu. Kalau kita je lah tekak kan dia masuk jirim tu. Mapahonya kalau sekat lidah ni aja. Sekat lidah, tetas lidah. Situ. Berasalah sejuk di lidah. Tak apa hak tu. Yang ni tak batal. Tak apa nak tak batal. Supaya kita ada kebal air, tak ada batal apa. Panas berdoa hari ni ambil air pada mulut aku duk kebal. Tapi jangan telah. Duk kebal. Padahal keadaan kebal tu nyegit telah, tak apa. Ya tengok. Yang lain hak sadu tu. Bahasa surat kata tertelan. Jadi kampung kata telan. Telan. Ayat tak boleh tu telan. Dia panggil fa'ilul fa'il. Tu dengan ikhtiar dia panggil. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Sekalipun kita usaha ambil air boleh mulut. Boleh mulut tak ada batal pasal mulutnya panggil kira anggota zahir. Dia batin dia sekat makhraj ha ataupun kha atau khilaf tu. Ataupun kha. Maka dia kebalan ni dia panggil zahir. Tak ada apa. Awak dia kebal lama ni jelik dia gapo ke tak ngit telan. Tak ada salah tu. Bukan dengan sengaja telan. Nampak tak? Hak tu masuk dalam keadaan mudah-mudahan panggil umum berluar tu darurah payah nak jaga tu. Balik kita juga ada qadah hajat gak terai lek tubik semata. Tapi ada juga hanya waqfa tak saya tubik segerak lari masuk pun ada juga. Tu kan. Hak tu kalau kita kira segera faham tu sengaja kita kata keluk masuk tu. Tak kan? Tu.
tu. Panggil kita tak ada sengaja tu. Kalau kita kira tilik pada atas masa tak ada sengaja kita terai nak beri tubik tu. Nak itu kan. Yang lain pada kita serok masuk. Ya ada serok masuk ke kan? Dia kena kira habis nak supaya nak tahu nak. Masuk sendiri. Masuk sendiri itu lain tu. Orang bukan dengan sengaja tu. Kalau tidak ke berat juga tu. Apalagi orang hak di bala tu kau sangat tak apa pula yang panggil umum beluar. Dia tekah dengan bala pasal nak jadi berak tak puas lagu mana kan kita kata. Itulah. Pendek kata, tengok sebab abang menyahaja mutah. Sengaja kita wi mutah ke, dia batal. Kalau diri mutah tak ada apa. Ni geli tekaknya berapa tu baik tak ada apa. Tapi kalau kita sengaja buat mutah dia batal. Tu dia. Orang tak panggil basuh celup. Pelik juga basuh celup le air. Orang tak panggil basuh kalau celup. Ya basuh tu apa? Iaitulah maknanya kita mengalir air di atas waktu yang dibasuh tu panggil makna basuh. Hingga-hingga yang najis ni hukum mughallaz. Hukum dia tu kasar sikit pada basuh yang lain. Dengan itu kita adakan gosok. Ada? Dia adakan gosok. Maka celuk le air lagu mana celuk ni barangkali pesen pergi bahasa selai punggung gitu kamaknya. Tu dia. Pesen tu berkali pesen pergi selai tu. Ni tengok sini pula lah kalau pesen selai tu tengok di getah parking tu kukuh malah dah. Tak itu ke? Pesen tu. Sebabnya apabila ayat kata Allah Taala menjadikan masrubah, dia panggil masrubah, dia panggil kemah juga dia tak masuk mudah-mudah tu. Dia tak masuk mudah-mudah. Tapi kalau pasal masrubah kita tu orang panggil dah kurang, bila kita pergi selai dengan sebab selai kita tahu kata masuk air, maka tak boleh habis tu. Kalau kita tahu kata dengan kita lalu kok tu masuk air, dengan kita selai gitu masuk air, maka salah. Kalau pergi masuk sungguh batal. Kalau tak masuk tak apalah. Diri selam tak ada batal. Kita mani menyelai tak ada batal. Apa mani menyelai air. Anggap lubang hidung ada, lubang telinga ada, air masuk ke tak? Tak ada masuk apa. Maka diri menyelai tak ada batal apa. Walaupun makruh tu suku untuk kecak bab batal tak batal. Kecak tu. Itu dia. Gosok tak apa, ya wajib gosok. Lepas kita kerja barang wajib ni kita masuk tak apa. Cara maaf dia tak berak. Tak rasa berak kena sapuh. Ada. Apa pula dia bab najis dia suruh apa? Dia suruh mughalazah sikit. Dia suruh apa dia ni? Dia suruh mubalaghah, dia panggil mubalaghah. Sebab itulah apabila hak suruh mubalaghah, pagi kita mubalaghah maka termasuk air tak apa. Adapun masalah berkomo dia tak beri. Yakni tak beri mubalaghah. Komo sunat ambil esmaya. Komo tu sunat puasa mo. Ya kali tu tak ada puasa dia ada tubik besar lagi. Sunat berkomo serta mubalaghah pada berkomo. Ada. Tu panggil mubalaghah pada berkomo dan mubalaghah pada istinsyak masuk akhir serung. Tu orang boleh serung naik dia. Sah tubik. Tapi bagi kita orang sedang puasa, mubalaghah pada berkomo dan istinsyak itu dimakruhkan. Syarat lari dah. Syarat takwil dah mubalaghah. Komo tu komo lah. Mubalaghah jangan. Ada hal jangan kita pergi mubalaghah juga. Termasuk air tu batal. Sebab kita pergi duduk langgar, ya lari tak pergi mubalaghah. Ada pun bab basuh najis, qada hajat, umpama berak, hak tu suruh mubalaghah. Walaupun kita orang puasa pun. Maka kita buat kerja hak disuruh, istinja disuruh serta mubalaghah pula dah gosok tu. Dalam keadaan bergosok mubalaghah ni termasuk tak apa, sabah dia suruh. Itu dia. Tapi jangan ada korek. Ada orang tu basuh korek. Korek alih syarat tak ada suruh korek. Kita tak mengaji bab basuh, dia suruh basuh zuhir. Dia korek dia dalam. Hak basuh ni basuh zuhir. Dia ada orang tak payah hajat anak suruh korek. Payah lekat tabiat. Itu dah tu. Tengok bab basuh ni pun dia ada cara dia dah. Itulah di antara. Tu sakut paut dengan orang panggil sabit yang kita duk puasa.
Tak apa. Pocok ubat kan dia tidak masuk ke dalam lubang runga tak. Nah, cocok kok daging, kok poho dan sebagainya, kok lengan dan sebagainya. Ada pertama air garam tu, ada setengah tu dah bahas masalah kerana kenyek. Mengenyek apa yang kata dah. Tu dia. Jadi seeloknya kalau tak ada campur apa tu tak sahlah. Mereka orang sakit capai. Ada sakit je tak wajib puasa di masa sakit lagi dah. Di situ pula. Faman kana minkum maridan aw ala safari fa'iddatun min ayyamin ukhra. Di situ pula. Tapi kalau kita nak puasa juga dalam keadaan begitu wa antasumu khairul lakum. Nampak tak ada berat mana ada berat mana bahasa nak puasa boleh puasa puasa. Bila puasa dah kita patah kita beringat situ. Tu dia. Ya hukum ni apabila kita dah cara-cara dia boleh pergi dengan jalan luar seni, supaya pergi dengan pandai jalan dah, pandai jalan kena dah. Kereta gelewang pun tak apa ya pergi kena gitu. Itu dia. Dia cabut ya berdarah. So dia dah payah sakit ke mana? Sakit buat lagi sakit dia kita cabut, tak ada gapo, tak ada batas apa. Bahkan dia duk khilaf no masalah cakap apa dia fasdin berbekam. Dia khilaf dia kata batas, dia kata tak batas. Itu makruh kerana apa bila dia darah banyak bawa pada melemahkan kita. Tu ya. Dia sakit ke apa tak ada apa dah itu girenung lah dah. Dia sakit je girenung dah. Tak tahu dia sakit nak makan ubat nak berapa. Baik tu syarat menang tu 2 kali nak sebut. Lepas pada kata kutiba alaikumus shiyam sampai akhir. Dia kata faman kana minkum maridan hingga sampai akhir. Pami riwayat di belakang ni pula faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa-siapa hadir dalam bulan Ramadan ketika lahir timur nak bulan dia dah ada, maka naklah puasa. Wa mai pula dah wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Itulah sebab ibadat kepada Allah Taala tu bila kita tahu jalan dia ingat senin-senin gitu, ingat senin-senin bon apa nak mudarat syarat pun dia tak beri, dia tak nak suruh. Kita tebal kaca dia tak beri sebab dia panggil hak dia jaga. Habis kalau faham agama sun kata agama ajarnya panggil pentingnya tu dua bila kita sipu mari. Satu daf'ul mafasid, yang kedua jalbil masalah. Hak syarak dok suruh dok lalai dok jika bila kita kelik tengok mari nak menolak kemudaratan dan nak menarik kebaikan. Dua tu yang kita kira. Tengok suruh puasa baiklah puasa ni kerana buat ni kaya baik dah sabar. Dan kalau tak sabar dengan amal puasa, orang dah suruh makan ni, suruh ngut makan ni, belagi kita orang tua ni gak dengan daging-daging dok suruh kurang dok gapo kata nak lot kaimah macam-macam. Bila ada puasa yang meliput tiba. Nah itu kan. Betul hak sanak suruh dia lama dah. Ayo mai la'allakum tattaqun tu. Banyak dah tu. Betul orang buat kaji buat puasanya banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Tapi kita orang-orang Islam ni walaupun tak tahu apa hikmat pun kerana syarat suruh kita buat. Tak tahu hikmat jadi apa selain pada la'allakum tattaqun tu, tak tahu apa hikmat tapi kita buat kerana turut syarat. Ada orang pakat rajin puasa tahu puasa ni ada hikmat banyak. Baru puasa. Tu kurang. Baru pakat makan gagal. Tahu kata ada khusiat gagal. Tu yalah. Kulak pakat makan kulak tahu kata ada khusiat kulak. Jadi buku tu pakat makan. Kita makan ni kerana syarat suruh makan. Kita tak makan kerana syarat lain tak boleh makan. Tu benda hak sah kali. Pakat tahu gi. Dia. Tu pun sejawi, syarat suruh sejawi, tak sejawi. Ada lagi jadi masa mana. Lah ni makan sejawi belakok ke kafe pun. Kita untuk lebih heavy. Dia punya kaji mari bertemu kaji pakat. Nak kata hak Islam suruh Islam lari tak lepas pada tu. Kebaikan. Sebab dia suruh puasa bukannya tekannya bakar sangat-sangat. Nampak tu nak bayar? Tunda situ. Kalau mu dalam musafir, kan musafir satu bahagian daripada azab boleh mu tak puasa pun. Kau kira semula.
Naik lagi. Hang kita semaya bunyi tekai suruh semaya. Hang berasa kata tak boleh nak berdiri. Hang duduk apa? Tengok kata. Apabila musafir hak pak buat dua dia tak apa. Tengok tu. Dah boleh jamak ambil hak ni jebus le waktu nu hipung hak nu mai kok ni. Tengok nyampu YouTube kita wi kelonggaran. Beda kalau itu agama sungguh. Hak mana syarat duk boleh tak boleh jika mari itu semua kelih tu. Menarik manfaat dan menolak kemudarat.